Macam ni. Hari ni dah 10 Mei 2026. Aku buat perasan aku ada banyak footage Agrofest yang aku tak edit lagi. Aku dah buat. So aku buat jumpa tadi. Aku akan cuba cara untuk edit. Kalau dapat lah. Okay. Morning. Hari ni 25 bulan, hari gaji. Agrofest ada lawatan tapak. 7 pagi aku dah pacak kat office. Gelap ni. Mengeja rebu dengan aku demam. Bawa balik daripada Bandung. Harap vlog Bandung ada lah. Tengok lagi apa yang berlaku. Perang ke tak? Jom, let's go. Kita nak bagi nak ada wall, nak ada by premise, bukan halal by produk. Gugur, maksudnya buat gugur lah. Okay, lepas tu kita dia tunjuk ayam. Sebab ini Agrofest, jadi ditunjukkan semua yang boleh dimakan lah. Hari ni 18 kot? 19? 18 bulan. Kemah dah ada guys. Dalam agensi kemah utama. Panas. Pukul 10. Bukan sebab buatkan bumbung aja. Kat bawah tu lah dia kata dia kena pasang macam teras kayu kat bawah. Bagi kedudukan cantik dia kata pakai besi je. Pakai macam kan. Bukan grill up. Inilah punca kenapa aku datang malam ni kat film Ternak. Kita nak buat check up balik semua lampu okey ke tak, cukup ke tak. Ini kat Fama. Ini adalah pandangan beberapa hari sebelum. Right, kita masuk ke kawasan laman. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Tahniah Fi, lawa Fi. So hari ni Isnin, diorang dah start pasang. Sekejap okay, dah bubur segala buruh hantu dia. Yang dekat luar ni pun tengah bawa masuk barang. Kami masih macam biasa, masih menguruskan hal yang tak sepatutnya berlaku di lokasi luxury. Sini pakai apa? Pakai untuk sinar RBN tu. Transparent RBN. Okey bang, sana ada pintu laluan masuk satu. So kita orang buat anggapan korang masuk daripada traffic light, korang akan masuk belah kiri. Belah kanan, sorry. Belah kanan, masuk sini, betul ada pintu ikut pada way tu. So ni laluan dia. Laluan dan sinilah kawasan korang punya gajah. Ni kat hijau tu. Dia punya cost dia. Flow dia dekat sini lah. Cost Sakit hati tak boleh. jangan sampai aku sabar. Dia masalah. Lori 1, lori 2, cukup ke? Okey, check out jam 9 suku. Let's go. Hari esok hari Khamis. Yup. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi. Arah tangan saya ni, dia belah kiri ni adalah arah daripada Ipoh. Dan daripada Ipoh akan masuk ikut sini. Akan nampak first adalah kemah hijau tu, ruangan pasar tani. Dan semua VVIP akan masuk melalui pintu tepi arah Ipoh ini. Pintu di sini. Daripada arah pintu masuk ini, apabila semua VVIP dan petugas masuk, yang first kita akan nampak infoboard. Dan pada ruangan hadapan ini adalah first kemah kita bagi ruangan pasar tani.
bersebelahan dengan Pasar Tani, kita buat laman agensi kesemua sekali kecuali DVS di ruangan yang berasingan. Di bahagian tengah ni kita tak dapat buat penyambungan sebab ada genset dengan ruangan outdoor untuk docking aircon. Di sini adalah ruangan LPP, ruangan laman nenas. Dekat luar nenas dah ada buat pintu gerbang. Di sini bahagian DOA. Bersebelahan ni ada kemah besar. Ini adalah daripada IADA. Jadinya ini kemah luar. IADA memang request, diorang ada buat rumah pungguk. Kami baru tahu ada pentas di luar. Dalam tu ada IADA, bertentangan dia ada Mardi. Dan ruangan yang berbumbung bawah ni tak ada apa-apa ni. Ini sebenarnya ruangan untuk jentera. Jentera ni akan dipindahkan masuk ke dalam. Diorang tengah buat persiapan. Untuk pengetahuan semua, pada tahun ini kita jadikan ekonomi biru selaku tema utama dan motherboard untuk Agrofest 2025. So satu ruangan khas untuk mereka kita sediakan berasingan di tepi ni, ekonomi biru. So daripada kemah utama di sebelah sini, kita menyediakan satu laluan khas Langkawi berbumbung dan berplatform untuk duli yang Maha Mulia Tuanku Sultan untuk lalu. Bermakna apabila upacara perasmian dan ketibaan tuanku akan masuk ke dalam buat majlis dan akan berjalan straight away sampai ke hujung Pasar Tani tu. Ini adalah ruangan untuk kemah utama. Kat luar ni ada hiasan pertanian. Dan ini adalah kemah untuk urus setia dan kemah artis. Ini infoboard lagi satu LED. Dan ini adalah ruangan Zoo Taiping. Dikabarkan pada Khamis ni, malam ni, 2 ekor gajah daripada Kuala Gandah akan tiba. Ini bahagian Zoo Taiping. Bersebelahan dengan Zoo Taiping ada laluan kedua keluar masuk daripada arah Sungai Siput yang di sana tu. So bertentang dengan Zoo Taiping adalah laman veterina. Dia punya pentas, usahawan termasuklah dengan rusa, semua ada dekat kawasan ini. Untuk pengetahuan semua, kemah-kemah yang di sana mostly daripada yang tajaan Inkan ACDC. Ya, di bahagian DVS almost kita buat daripada JKR, tajaan JKR. Ini ruangan untuk rusa. Yang ni ruangan untuk mereka pedok kuda. Ini pedok kuda. Dan ini ruangan-ruangan usahawan, jentera semua yang lain lah. Ini semua bahagian veterina. Veterina memang veterina daripada pengalaman 2023 memang diorang berasingan. Jadinya ruangan diorang lebih besar sebab ni tempat diorang. Sampai situ saja. Okey, ini di bahagian belakang kemah utama ada genset. Batu di sebelah belakang ni sebenarnya ada MC ruangan untuk router bandwidth Celcom, Maxis dengan U-Mobile. Ini ruangan daripada pandangan belakang untuk kemah holding room, kemah VIP semua. Ini adalah surau yang dibina. Sebelahan tu bukan, ini toilet, maafkan saya. Ini toilet yang dibina, toilet awam. Ini adalah surau yang kita sediakan untuk perempuan bertutup. Ruangan lelaki ada dan juga ditambah dengan MBI, dengan lagi satu MBI dengan MBI kalau tak salah saya. Ini daripada arah belakang ruangan jentera ekonomi biru, dan di belakangnya adalah ruangan usahawan under Fama, IMAT Fama. Bersebelahan dengan usahawan adalah ruangan Food Empire. So kalau tengok, ini adalah ruangan jalan daripada arah Sungai Siput. Arah Sungai Siput ada pintu bersebelahan dengan toilet. Jadi pintu ni kita jangka boleh dibuka oleh DVS dan boleh ada akses tambahan masuk ke bahagian usahawan dengan Food Empire yang di sana. So ini adalah pandangan terkini yang disediakan oleh Food Empire by Fama. Dan semua untuk jualan makanan akan kat sini. Ada ruangan pentas. So kalau nampak kat bersebelahan depan tu yang bumbung hijau, situ adalah kawasan untuk disediakan Pasar Tani. Kalau nampak di hujung jari saya yang dua ni, yang itu adalah tempat yang mana dijangka untuk jualan daging dengan telur ACDC. Sehingga pada jam 10 hari Khamis, hari sebelum majlis, ini pandangan dalam untuk kawasan Food Empire.
untuk inisiatif SCDC sendiri, kita ada kawasan booth, kita ada modul kita sendiri untuk kaki tangan dengan penyimpanan barang lah, bersebelahan dengan laman agensi. Daripada arah Food Empire masuk bersebelahan connecting, ini adalah untuk usahawan, dan ni semua arranged by Fama. Daripada arah Food Empire ada satu link away kita buat. Okey, ada pentas di situ. Bila ada pentas di situ, di sebelah kanan saya ni adalah posisi, di sebelah kiri yang kecil ni, ini adalah Fama, ni DOA, itu adalah DOA. Berdepan dengan kita adalah Nenas. Di sebelah sana adalah kawasan LPP. Lepas tu di belakang ni DOA, belakang DOA sebelah tu adalah IADA, berdepan dengan IADA adalah Mardi. Ini adalah pandangan pada jam 10.30 pagi hari Khamis, a few hours before hari esok. Kawasan padi, namanya tempat spot untuk menggambar lah, kawasan padi. Sana adalah ada pada arah main hall. Daripada arah main hall kita akan masuk, ini adalah ekonomi biru, the first laluan untuk tuanku nanti. Dia akan buat macam ni, ada aquarium, ada poster. Untuk ruangan ni diorang maximiskan penggunaan, diorang buat secara zigzag like IKEA. Diorang pusing, dia akan macam ni, akan ada poster lagi. Selepas itu saya kena laju sikit, saya akan macam ni. Ini untuk marine punya spesies. Lepas tu dekat anak kat hujung jari saya tu, itu ada laluan untuk ke kawasan jentera. Lepas jentera terus masuk ke kawasan laman agensi yang tadi. Itu dia. Terkini dekat sini, kalau tengah buka balik, boleh saya tahu kenapa kita punca ke? Cik Syam ingat tak kenapa jalan tu rosak? Itulah dia, lori buat U-turn kat situ Cik Syam. Lepas tu jalan tu rosak. Tengoklah berapa lori U-turn. 3 lori bye. Apa dia? Pukul 8 malam. 8 malam. Pukul 8 malam kita dah upah apa? Bukan kena upah apa ni? 8 malam. Mahal scale. Jam 10.46 di depan aku. Jom tengah macam mana nak setting tu. Aku dah tak boleh fikir dah. Daripada subuh ke subuh, subuh ke malam, malam ke subuh. Dia baru nak main aku dah terlambat. Malam. Sebab 3:30 sudah mau gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Jagong. Hari 2 pukul 10.20. Dan dah dekat sejam aku ngikat nak mati ni, baru tahu acara. Aku tak tahu macam mana dia orang nak buat keluar. Dah riuh dah. Jadi duk belajar lagi. Yang itu dah bergaduh dah. Mula-mula ajar dia berakhir dengan Yang ikan tu dapat mana pula?
Layari laman web mysubsidi.kpdm.go.my. Aku tengah tiup belon yang depan aku Nampak? Seorang telefon tiba-tiba diam. Tiba-tiba diam. Nampak dia dah ke kanan sikit. Aku tak nampak printer tu. Dah masuk dalam dah. Tekan forward 2 kali. Oh, FF. Kami nak masuk. Dan Johan bagi tekanan jagung. Nama Fairuz bin Ali dari daerah Tanjung. Dari daerah tengah, maaf saya dari daerah tengah. Alhamdulillah, majlis ilmu kita hari ini banyak dihadiri oleh malaikat-malaikat yang datang terus untuk mendoakan majlis kita dan memenuhikan mengimarahkan program kita malam ni lah. Alhamdulillah, malaikat-malaikat. Untuk makluman, kapet tuanku di ekonomi biru dah hancur. Kapet ekonomi biru pun memang dah hancur lebur lah. Ekonomi biru dia dah jadi ekonomi haru biru, bukan ekonomi biru sudah. Saya pun tak tahulah nak buat siapa dah. Ada pening dengan kos-kos tambahan yang keluar ni. Pukul 10 malam, rakyat jelata masih memenuhi ni, termasuklah tadi daripada veterina, daripada Zoo Taiping, semua terkilan kerana zoo terlalu tepat untuk awal sangat. Tapi di laman Imat, Masya Allah, rakyat jelata masih memenuhi. Okey, di dah Food Empire macam pukul 12 pun tak tentu boleh nak tutup kalau macam ni. Hari 2 pukul 11 lebih. Dah pukul 12. Aku tak ada konten. Nak gila weh. Tunggu esok pula macam mana. But orang ramai gila. Alhamdulillah. Beli dalam ada bakul tu Wah, aku dah kemas. Hari dah hari keberapa tapi hari tuanku lah. Buka barai. Tapi sebar lagi Cik Syam. Pukul 4 pagi balik rumah. Kau lihatlah sendiri pokok-pokok bunga ni. Diorang dah tukar kot. Tengok segar je daripada malam tadi. My God. Alhamdulillah. Okay, kedai ni best weh. Padu-padu kedai ni. Sama paduan. Memang kau tekankan. Ya. Boleh ke? Ini ibu hilang. Tengok mak, saya keliling mak. Tempat makan saja. Sementara tuanku tengah berucap. Sekejap Sebab Alo baru lagi semayang ni. Kalau lalu sekali. Sungai Siput lumpuh. Habis melekat. Kereta terlapis. Habis. Yang dekat toilet. Kiri kanan penuh. Mak tengok ni tunjuk. Ini laluan tuanku tu yang kami buat. Kalau mak perasan betul-betul, polis berada di setiap penjuru lepas kes hari itu.
Segala komando, segala SB, polis semua setiap penjuru. Tuan-tuan tengah berpusing ni. Mak tengok tu, dia tengah berlari. Tu tuanku tu. Ni tuanku, tuan. Kak ni kacau lah. Aduh. Bagus. Anak-anak kini juga berlari, masih ku dihujani semua dan janji. Oh, tangan aku. Tahu dah Lin. Tidak tahu. Mana ni ha? Betul, akhirnya settle. Berjaya. Hello Cik Rahimi. Saya nak tuntut L-Lounge jadi security pendaftaran Peacekeeping. Tengok ni ah. Terpaksa jadi guideline untuk Peacekeeping ni. Saya nak tuntut L-Lounge berbayar ni. Tak cukup kaki tangan dekat Peacekeeping ni. Ramai sambut tangan. Tak cukup staff dia. Dah potong-potong barisan. Saya paksa jadi security kat sini. Saya nak tuntut L-Lounge security ni. Okey, dalam kotak ni namanya kit